Assalamualaikum semua. Hari ini kita selesai satu kes bagi komitel, iaitu permohonan untuk penjara. Permohonan untuk penjara ni kita buat apabila perintah hak penjagaan anak sudah ada, tetapi pihak lawan dia tidak patuh kepada perintah hadanah tersebut. Yang mana jika kita nak buat perintah hadanah ni wajib perintah hadanah ni wajib kita kena bagi tahu kepada pihak lawan, yang mana perintah itu kita dapat hak tetapi dia tak nak berikan. Jadi kita mohon untuk dia patuh kepada perintah. Kalau tak, permohonan komitel akan kita failkan di mahkamah. Dan bila kita dah failkan maklumat tersebut pada dia dan dia masih lagi langgar, maka ketika itu baru kita masukkan permohonan sebelah pihak untuk kita mohon agar pihak lawan itu dikenakan hukuman penjara.